Guys, katanya kalau guna korek telinga ni, bahkan kalau kaki kita darah boleh bersih. Tapi ramai pernah cuba, tapi gagal. Jom kita test. Aku pun tak tahulah. Jom kita test. Guys, sebenarnya aku tak ada girlfriend tau. Okay, sambung. Dia ada darah lagi, cok. Oh, tak bersih. Lepas tu kita kena lap. Kita kena pikir-pikir. Korang dah sunat ke belum? Aku dah sunat dah. Masa raya Christmas. Dia tak bau. Betul lah. Okey, ni darah. Ni. Okey, korang nak jangan makan darah. Weh. Guys, bye.